Telinga On ni sampai bila boleh dengar? On ada lagu khas untuk kau. Assalamualaikum. 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 Lama tak turun ke basah, rasa nak segar angin. Inilah yang Pak Uda angin dengan kau ni. Kau ni dah besar panjang tak kerja-kerja lagi. Bila kau nak cari kerja? On bukan tak nak kerja, Pak Uda. Pak Uda kena faham, On kan tak sihat. Engkau ni semua alasan aja lah kau tak nak kerja. Pak Uda nak berapa kilo? Apa dia? Pulasan. Aku tak cakap pulasan, On. Kau ni asyik bagi alasan. Kau ni pergilah cari kerja. Orang dah buka peluang kerja banyak-banyak, kau langsung tak nak cari. On bukan tak nak cari, Pak Uda. Habis? Kerja tu tak cari On. Bukan main tinggi martabat kau ni nak kerja cari kau. Engkau yang kena cari kerja. Okey, kalau kata betul Pak Uda nak suruh On cari kerja, nak cari kerja kat mana? Kau pergilah Maiden Pulau Sebang. Pak Uda, Maiden tu kan shopping mall, bukan tempat kerja. Tadi suruh orang cari kerja, nak pergi shopping mall buat apa? Anthony Soon. Kau datang 25 dengan 26 Julai dekat Maiden Pulau Sebang 9 pagi sampai 5 petang. Kat situ dia buat karnival Lindung Kerjaya Mesra My Future Job Alur Gajah. Macam-macam ada. 800 peluang pekerjaan, 13 majikan. Faham? Hadir kau. Wih, terima kasih Pak Uda. Rasa ringan sikit badan On ni. Lepas kena rukiah. Hilang kau punya malas. Tapi kerja tu dia buat dekat Maiden eh? Macam tu On nak kena pergi cari resume semua lah. Pakaian kemas. Walk in pun tak apa. Boleh walk in ke? Boleh. Dah cepat siap. Kalau nak online boleh? Boleh juga. Nanti dia akan call sehari sebelum. Maknanya telinga On ni sampai bila boleh dengar? Pok dia dah baca, jangan risau, dia boleh bertahan sampai untuk interview. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Uda. Pak pergi cari resume dulu Cari resume 25 dengan 26 tau dekat Maiden Pulau Sebang.